taruh minyak sikit, minyak ni, minyak apa ni, minyak 40 tu lah. Patut okey. Beg macam ni payah kan sikit kan nak tanggalkan. Jadi saya akak benda ni kan, cukir benda ni. Cukir kawa ni. Macam ni masih lagi kan. Cukir perlahan. Habis melayang. Getah ni ada satu lagi klik dua klik aku yang satu. Yang ni mudah lah. Ni tak kacik bawah ni. Buka kat dalam. Sampai tipu dalam tu. Motor ni saya akan buka juga. Saya tak tanggalkan kan. Untuk sistem ekor ni saya tak buka. Kenapa? Saya sayang ekor sejuk kan. Kata ni ekor sejuk. Jadi kalau saya buka takut ada perubahan. Tadi tak sejuk ke takut juga. Sebab lagi ekor tak ada apa nak buat. Saya nak spray apa cuma ni lah sikit. Tak boleh nak perbaharui. Okey ya, dia ni. Sebelah ni saya akan spray juga. Usaha macam mana pun. Sikit-sikit. Buka boot 4 biji 4 biji. Tapi yang ni okey lah. Ni. Okey. Usah yang satu tangan. Sikit-sikit je. Tak guna tenaga pun. Dah tanggal lah. Sarang sikit dalam. Aduh. Okey, saya akan buka ni pula Kena ke server dan saya akan tu power stay pula. Stay ni sekali dengan close member. Okey, mula buka klik bawah ni Oi, ketak dalam ni Ui, kuat vậy. Cari cantik ni. Tiruk pun cantik ni. Cuma koyak ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah sendiri. Masih cung lagi. Ada goyang sikit yang silap tengok tadi. Ada sikit. Oi, boleh merasakan bunyi juga lagi. Tengoklah macam mana. Okey, kena buka ni, kena ke. Dia kena buka sini. Okey, skru ni. Tak boleh kuat sangat ni. Kena layar je. Kena layar sikit-sikit jangan terus angkat nanti rosak. Kuat ni. Hilang ni. Buat slow. Buat kuat habis lah. Loose. Okey, saya buka dah. Panjang video je. Klik ni pasti macam ni. Buat lagi. Hash. Agak sebelah sana, campur sebelah sana. Ini buka lagi satu ni. Lepas tu buka 2 biji bolt ni. Yes, no, boleh keluarkan. Yang ni saya nak buka jati beringnya ni. Biar rosak lah.
kena letakkan. Tarik ni, tak boleh tarik ikut sini kan. Yang ni di sana. Dia kena tarik ikut ni. Ikut tepi. Tak boleh tarik ikut dalam. Tak lepas. Boleh ya, tapi nanti bekuk dengan dia ni, bekuk dengan. Nanti tak sama lah nak pasang. Kena je balik kalau kita main paksa-paksa. Untuk dalam ni rasa tak ada buka apa-apa dah. Cuma kalau nak spray nanti, buka nak ni, getah-getah ni buka. Sebelum buka getah apa ni kita cuci dulu. Takut kalau buka terus nanti masuk air. Okey geng, untuk buka ni spray ni, apa yang kita perlu buka? Ni geng. Ni ada 1 2 3 4 4 ya. Saya akan turun sekali dengan apa ni setengah. Okey, untuk buka lawak ni kita kena masuk dalam. Okey, kau kena selak ni. Selak ni. Hati-hati jangan bagi koyak pula dia punya ni. Sepang ni, sepang apa panggil. Lepas tu buka je 4 biji kan sebut tu. Lepas tu tarik keluar ni. Ada cover ni. Lepas tu ada cover plastik lagi. Buka. Lepas tu ada satu lagi but yang kena buka. Yang tu nanti saya buka dulu tunjuk. Okey, saya dah buka ni. Lepas tu buka but ni satu ni. Buka but ni satu. Boleh satu ni. Okay, kerja ni sebenarnya kalau nak mudah guna pakai dua orang, guna dua orang. Pegang sini, pegang sana. Mudah ni saya guna jet untuk turunkan slow-slow. Dan satu lagi lupa cakap ni. Pastikan ni kabel kelas ni. Tengahkan bawah. Tu, but belah ni. Okey. Okey, kawan ni buka Kalau ketak turun ni tak boleh turun takut okey kan. Jet saya letak sini dia balance sikit jangan letak sini sengit tak tengah ni. Lihat tu.